Aku dah cakap banyak kali pun tak tahu lagi. Ni kali ni tengah-tengah hujan aku beritahu korang ni. Okey, untuk pemenang duit raya cash RM10,000, nombor 1, yang nombor 2 RM5,000, nombor 3 RM3,000, sagu hati macam-macam tu kan. Untuk duit raya cash hadiah kempen raya kita ni, bila aku akan announce? Aku akan announce 17 hari bulan. Bila? Esok lah kan? Esok lah. Dekat mana? Dekat platform TikTok Shop. Platform TikTok dengan platform Facebook. Bila? Jam 10 malam. Aku dah buat banyak video pun korang tak tahu lagi. Ramai tanya aku, PM tanya aku bila nak cabut. Aku tengah buat tengah hujan. Kalau tanya lagi ke aku tak tahulah ni. Dah besar pengorbanan aku ni. So untuk korang, mana yang dah join kempen raya tak kosong kita akan cabut hadiah utama nanti esok malam. So macam biasalah, korang wajib kena tengok live. Sebab apa? Aku hanya pilih pemenang yang tengok live sahaja. Aku letak satu kod dekat dalam live tu, and then aku akan call. Aku tanya apa kod, and then kalau kau boleh jawab kod tu, maksud kau lah pemenang. Tiba kalau aku call, kod apa, maksud kau tak tengok live, aku akan call orang lain pula. And then aku akan call sekali sahaja. Adil. Tahu-tahu aku dah buat 3 tahun dan inilah cara yang aku buat, adil untuk semua. So, jangan lupa jumpa esok malam 17 hari bulan pukul 10 malam dekat platform Facebook dan TikTok. Aku akan buat live, aku akan cabut pemenang dekat situ. Aku ulang lagi, hadiah nombor 1 cash duit raya RM10,000, nombor 2 RM5,000, nombor 3 RM3,000 kan. Ada beberapa sagu hati cash juga duit raya untuk korang. So aku pun tak sabar agak-agak siapa yang menang kempen raya tak kosong kita kali ni. Tahun lepas budak lepas SPM yang menang, rezeki. Aku harap tahun ni family yang menang. Maksudnya ada anak kecil apa semua, itu lagi aku puas hati. Tapi tak kisah, yang penting korang menang, itu je. So jumpa malam nanti. Dah, jangan tanya aku lagi.